Kita ada guest artis kita dalam studio hari ni ya. Itu lagu Raya Satu Hati. So kita sekarang ni bersama dengan Datuk Ahmad Amran dan juga Apak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita tanya sikit kepada Apak kita dulu lah. Okey. Macam mana sebenarnya kolaborasi ni boleh berlaku sebenarnya untuk lagu bersama dengan Datuk? Benda ni sebenarnya terjadi spontan Madang. Okey. Benda ni tak ada orang kata kita nak plan bla 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 tak ada. Datuk cuma kata minta Pak kita untuk tahun ni ada lagu raya. Gitu ya. Okey. Siapa tu saya kata saya cuba. Alright. Sebentar benda tu berlaku dengan sebentar je. Lagu tu ada dah ke memang Tak ada. Lagu tu memang tak ada. Apabila Datuk kata Pak saya nak untuk tahun ni ada ke, saya pun rasa macam okey, sebab tahun lepas kita dah keluar dengan lagu Raya Sehati Serondol. Raya Sehati Serondol. Masa tu Datuk dengan Datuk Jamal Abdillah. Kali ni Datuk Aman dengan Datuk Apak pula. Itu dia. Dah. Saya tak tahu. Tapi benda tu berlaku spontan. Okey, alhamdulillah. Tapi untuk Datuk Amal pula, apa macam sekarang ni dah baru-baru ni tahun ni baru rasa macam nak masuk ke bidang muzik ni. Apa cerita sebenarnya? Ya, sebenarnya lagu ini bagi tuan saya mempromosikan baju raya untuk Brand Ahmad Amran lah. Jadi dia kesinambungan daripada lagu Raya Sehati Serondol dan tahun ni kita keluarkan Raya Satu Hati. Yang macam untuk kita menyampaikan mesej tentang pemakaian baju serondol dan kita ingin menaikkan nilai kasih sayang dan kebersamaan dalam keluarga melalui pemakaian serondol ini. Tapi dalam masa sama Datuk ni memang minat menyanyi lah. Itu paling penting tau. Tapi power lah marketing tau. Wah anda boleh buat keluar lagu terus tau. Pijak lah. Baik guys, insyaAllah selepas ni kita akan sambung. Ini Tompi dengan Ramadan Datang. Molek FM, pilihan pertama Pantai Timur.